Kalau tahun lepas kita ada Vivo V40, sebuah smartphone yang underrated pada Vivo kan. Harga dia lebih kurang dalam 2000 macam tu lah. Tapi tahun ni kita ada Vivo V50 yang mana bila keluarnya Vivo V50 ni, saya rasa ini merupakan sebuah smartphone yang mendominasi pasaran untuk harga sekitar RM2,000. Mana taknya, semuanya lengkap dekat smartphone ni kan. Dia ada bateri yang besar, kamera yang cantik, dia nipis pun nipis kat sini, powerful pun powerful juga. Siap ada ketahanan IP68 69 lagi. Tapi itu kita akan bincang sekejap lagi. Jadi jom kita review Vivo V50. Jadi kita mula dulu dari segi skrin dia. Dengan harga dia sekitar RM2,000, semestinya anda akan dapat skrin jenis AMOLED dekat sini lah. Cuma kat sini dia ada sokongan 120Hz dengan HDR10+, dan kita ada kecerahan sehingga 4500 nits. Skrin dia bersaiz 6.77 inci kat sini, memang nampak luas. Bingkai dia memang nampak nipis kat sini. Segala ruang ada kat sini memang penuh dengan skrin dia. Dan dihadir juga dengan Diamond Shield Glass kat bahagian depan ni. Jadi ketahanan dia lebih kat sini lah. Kalau terjatuh ke apa dia susah nak pecah. Dan di sebalik ketahanan skrin ni juga, dia ada ketahanan IP68 dan juga IP69 kalau kena hujan lebat kan. Pada yang buat rider ke GrabFood, Foodpanda tu, ataupun mungkin kalau anda pergi terjun kolam lupa smartphone nak keluar daripada poket, jangan risaulah, mostly phone ni akan survive je tanpa sebarang masalah. Di sebalik ketahanan ni juga, anda tengok ini warna yang saya pegang ni warna yang agak special lah sebenarnya, ataupun warna yang nampak best lah. Ini warna Angkora Red. Dia ada dua jenis warna lagi, antaranya ialah satin black dan satu lagi ialah warna mist purple. Memang warna-warna yang ditawarkan dekat Vivo V50 ni warna-warna yang nampak estetik tau untuk sebuah smartphone. Dia tak adalah terlalu nampak biasa sangat. Bila anda tengok tu macam ni, yang warna merah ni, Angkora Red ni anda tengok, dia punya merah tu bukan merah yang biasa lah, merah-merah macam maroon sikit kan. Nice dia punya warna. Dan kecantikan dia tak berakhir kat situ sahaja. Okey, anda tengok juga dekat bahagian kamera dia. Kat bahagian kamera dia saya suka, dia tak adalah terlalu besar letak kat tengah ke apa kan, sebab itu design untuk flagship lah. Untuk yang ini nampak walaupun kamera dia ada dua je, tapi nampak dia buat bulatan dia. Bulatan ni pula dia macam ada gerigi-gerigi sikit. Memang nampak dia punya detail dekat sini. Kemudian dia ada logo Zeiss kat sini. Kemudian kat bahagian bawah ni, ini yang special lah kalau anda beli Vivo, sebab dia ada Aura Light. Aura Light ni apa special? Sekejap lagi saya cerita. Phone ni juga tak terasa berat tau. Sebenarnya dia nipis je kat sini. Bila anda pegang sebelah tangan pun tak rasa lenguh. Kemudian dia ada lekuk-lekuk kat sini. Jadi kalau anda main game kat smartphone ni, tak ada masalah. Dan bercerita tentang game, kita cerita tentang prestasi dia terlebih dahulu lah. Okey, dari segi prestasi dia sepanjang saya guna, dia tak ada sebarang masalah lagi ke apa kan. Dia gunakan UFS 2.2 dekat sini. Dia hadir dengan Android 15 dengan 3 major Android upgrade. Dia gunakan Funtouch 15 dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3. 7 Gen 3 ni kalau anda nak main game sebenarnya lebih pada cukup lah bagi saya sebagai sebuah mid range. Sebab 7 Gen 3 ni kalau anda bandingkan dengan flagship macam lebih kurangnya kan. Tambah-tambah flagship tahun lepas lah dia punya chipset. Dia tak sama macam Snapdragon 7S Gen 3. Kalau ada S tu dia low sikit dia punya power tu. Dan di samping tu juga 7S Gen 3 ni saya dah cuba main lah antaranya game-game yang terhangat kat Malaysia, PUBG Mobile, Mobile Legends. PUBG Mobile saya dapat lah setting yang tertinggi, Ultra HD pun boleh guna kat sini. Yes, tak ada masalah. Kena nak guna yang paling smooth, anda boleh dapat extreme. Kalau untuk Mobile Legends dia macam belum optimal sehabis mungkin lagi, walaupun grafik dapat ultra tapi dia punya frame rate dia setakat tinggi saja. Dia belum cecah ultra lagi. Apa pun saya dah menunggu juga update dia kan. Kalau ada ultra saya rasa best je. Sebab waktu saya main Mobile Legends dia tak ada dah rasa panas pun. Smartphone ni kan memang best lah untuk buat gaming. Kalau gaming best, macam mana pula tentang bateri dia? Boleh tahan ke tak kalau main game ni kan? Okey, bateri dia sebenarnya besar je kat sini, iaitu 6000 mAh. Untuk 6000 mAh untuk penggunaan anda seharian tu tak ada masalah lah. Kalau anda mungkin tak guna untuk gaming ke apa, mungkinlah boleh bertahan sehingga 2 hari. Tapi tak masalah pun kalau tak bertahan selama 2 hari, sebabnya dibekalkan dalam kotak ni. Okey, dalam kotak ni ada iaitu fast charging dia 90W. 90W bagi saya tak perlu sampai sejam pun anda boleh charge penuh daripada 0 sampai 100% smartphone ni. Satu yang bagi saya memang gempak kat sini, bateri dah besar kan, dia bagi pula fast charging yang laju 90W dan dia bagi pula dalam kotak. Memang best kat sini. Jadi benda yang paling kita akan suka dekat sini ialah tentang phone Vivo ni ialah tentang kamera dia. Sebab apa? Sebab dia collab dengan Zeiss. Jadi bercerita tentang Vivo ni, apa yang kita suka tentang Vivo ialah kamera. Ditambah pula dia kolaborasi dengan Zeiss. Okey, dekat sini kita ada 3 kamera iaitu
iaitu dua kamera dekat bahagian belakang, dua-duanya ialah 50 megapiksel, manakala dekat bahagian depan ni 50 megapiksel juga. Jadi itulah 3 kamera dia, dan bagi saya kesemua kamera dia, tak baik depan ataupun belakang, memang terbaik. Yang paling saya suka ialah tentang warna tanggapan dia. Memang sangat bagus kat sini, bukan kelabu-kelabu asam macam jenama-jenama lain. Kemudian tanggapan dia pun sharp dekat sini dan boleh tanding dengan kamera flagship. Ditambah dengan kolaborasi Zeiss ni, anda boleh tengoklah sendiri hasilnya. Cumanya kurang sedikit kalau anda cuba zoom. Sebab kalau zoom kat sini dan dia bukan sebuah mid range saja, kualiti dia memang biasa-biasa sahajalah dekat sini. Kalau anda nak zoom, mungkin anda boleh dapatkan macam Vivo X200 yang dalam kelas flagship. Tapi yang terbaik dekat sini bagi saya adalah tentang portrait dia. Cara dia pisahkan objek dengan latar belakang tu memang nampak hampir tepat. Walaupun benda tu macam rambut anda yang halus kan, memang bagus kat sini. Kalau anda pakai 0.6 ke, anda zoom sikit ke kan, portrait dia still lagi intact. Anda boleh tengok contoh kat sini, memang tak dinafikan portrait dia memang meletup-letup dekat sini. Apapun anda boleh nilaikan sendirilah macam mana tanggapan dia dengan gambar-gambar yang saya dah tangkap ni. Komen sikit sama ada anda suka ataupun tidak dengan warna yang vibrant yang ditampilkan oleh Vivo dekat sini. Selfie dia pun menarik dekat sini dengan beauty mode. Kalau anda guna portrait pun boleh nampak macam mana dipisahkan dekat bahagian background dan juga dekat bahagian objek. Kita tahu kamera depan ni 50 megapiksel memang powerful kat sini, memang tak menghampakan daripada Vivo. Night mode ni bagi saya okey-okey, tak terlalu menarik sangat, tapi untuk video dia, rakaman dia memang best kat sini lah. Kualiti dia memang terbaik. Saya pula boleh rakam 4K dengan 30 frame per second, sama ada dekat kamera belakang ataupun kamera depan. Penstabilan dia pun menarik juga. Tak percaya? Jom kita tengok. Jadi ini merupakan contoh untuk rakaman daripada Vivo V50. Anda tengok sambil saya berjalan, adakah bergerak ataupun tidak. Kalau saya tak berjalan, anda tengok contoh dia macam ni. Kualiti dia okey ataupun tidak. Apa kata anda komen kat bahagian bawah. Kita cuba zoom. Kalau kita cuba zoom, dia mungkin slow sikit dan mungkin akan pecah sikit. Dan ini merupakan rakaman untuk kamera depan. Untuk tahu anda, kamera depan pun dia ada 4K. Sebab apa? Sebab semua kamera yang ada kat sini 50 megapiksel. Jadi rakaman depan ni okey ataupun tidak, audio dia okey ataupun tidak, tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah. Kalau saya sambil berjalan, okey tak dia punya rakaman dia ataupun bergegar? Test fingerprint, wow, laju kat sini kan. Baru test, kita test lagi. Wow, laju kat sini. Memang terbaik daripada Vivo ni kan. Dia banyak kelebihan sebenarnya. Antaranya lah macam ada stereo speaker. Cumanya saya pelik kenapa phone ni dia tak ada IR blaster dah. Saya cuba juga carilah kalau ada IR blaster, sebab selalunya lah phone Vivo ni dia ada je IR blaster. Cuma yang saya nampak sekarang banyak sangat mic dekat sini lah kan. Kenapa Vivo tak ada IR blaster? Jadi secara kesimpulannya untuk Vivo X50 ni, walaupun sebenarnya belum cukup setahun pun Vivo V40 tu dah keluar kan, tapi Vivo V50 ni nampak gayanya lebih mengiurkan dekat sini kan, dengan spek yang diberilah. Dia punya bateri yang besar, fast charging 90 watt, ketahanan dia IP68, IP69 kat sini. Warna ni pun nampak, kalau anda tak suka warna ni, anda boleh sukalah warna yang hitam tu kan, satin black ataupun mungkin warna purple. Phone ni pula dia tak terlalu berat dekat sini, nipis pun nampak nipis kan, pegang pun sedap kat sini. Fingerprint dia pun laju kat sini. Saya tak tahu apa yang lemah sangat dekat sini, mungkinlah tentang zoom dia tadi kan, tak ada IR blaster ke apa. Tapi saya rasa tak semua orang pun memerlukan benda tu kan. Tak semua orang nak zoom sampai ke maksimum kan, kecuali kalau guna flagship, anda perlukanlah fungsi-fungsi tersebut. Jadi pendapat anda macam mana? Adakah anda rasa Vivo V50 ni antara pelengkap untuk kelas mid range? Sebab saya rasa macam tu lah kan. Anda pula macam mana? Tinggalkan dekat bahagian komen ni bawah. Dan macam biasa, jumpa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.